Tong ais ni boleh bertahan sejuk ais dia 6 ke 8 jam. Dan kalau kita nak tengokkan di sebelah dalam ruangan dia, nak kata kecil tak kecil, nak kata besar tak besar, ya nampak macam besar, tetapi kena ingat pada masa sama korang nak kena isikan ais banyak. Lagi banyak ais korang isi, lagi lama sejuk dia boleh tahan. Itu dia cakap maksimum mungkinlah sampai 8 jam. Kalau ikut tanya aku, mungkin boleh lebih. Daripada sudut build up luar dia nampak kemas, tetapi jangan tertipu, dia bukanlah solid plastik. Dekat dalam dia ni ada foam, di mana kalaulah aku dapat kemek-kemekkan sikit kulit dia ni, kita boleh nampak foam di belah dalam. Dan foam dia tidaklah terlalu mampat atau tebal, cumanya cantik. Dan of course dia balutkan pula dengan plastik yang cantik ni, menaikkan lagi value estetik. Kalau kau betul-betul mencari yang high quality, bukan ini. Kalau mencari yang cantik, ada kualiti lebih kurang kira okey, harga tak mahal, ini dia geng. Jangan takut, beli okey.